Kadang-kadang kita ni berhati-hati, tapi disebabkan kesalahan orang lain juga yang jadi mangsa lah. 4 termasuk seorang kanak-kanak dilaporkan maut dalam nahas 5 kenderaan di Simpang Renggam, Johor siang tadi. 2 mangsa turut dilaporkan cedera manakala 5 lagi selamat. Setiap perjalanan pasti ada destinasinya. Namun, kisah perjalanan untuk berjumpa dengan rakan ini terhenti dengan satu tragedi yang tidak pernah disangkakan. Ikuti kisah Encik Mama Amirul Hazim bin Misnun, salah seorang mangsa yang cedera dalam nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada 1 Jun 2026. Jalan saya sebenarnya daripada Batu Pahat ingin ke Kota Tinggi lah untuk berjumpa dengan orang. Saya cuba untuk lalu ke highway, tapi highway terlalu padat kereta, so saya lalu ke dalam, keluar ke tol Simpang Renggam lah. Untuk lalu dalam. Kemudian tak disangka boleh jadi sebuah kemalangan lah. Sebenarnya kemalangan ni terjadi apabila 2 buah kereta yang dikatakan berlumba, lalu sebuah kereta hilang kawalan dan terus masuk ke arah jalan pertentangan lah, lalu melanggar 4 buah lagi kereta. Dan kereta tu tercampak ke arah saya lah. Dan ketika tu saya terus pejamkan mata dan tak tahu apa jadi sebenarnya. Trauma tu masih ada, muka-muka yang terlibat dalam kemalangan. Saya boleh ingat balik satu demi satu lah macam mana kejadian tu. Yang menjerit ada, yang menangis ada, yang masih ada dalam kereta ada. Ketika tu kan ada yang atas kereta. So yang dalam kereta tu pun satu keluarga menangislah nampak mayat tersebut. Agak mengerikan dan benda itulah yang buatkan saya trauma sampai ke hari ini. Jadi ketika saya aksiden tu terus disambut dengan perkeso lah untuk diberikan bantuan. Saya berasa bersyukurlah sebab diberi peluang kedua untuk hidup ni. Perkeso ni sangat mudah. Kemudian dia cepatlah untuk datang bantu. Saya rasa kalau tak ada perkeso, saya tak tahu siapa lagi yang boleh bantu saya dengan kos perubatan apa semua. Bila jadinya macam ni, saya baru tahulah lindungan 24 jam ni sangat penting lah, kerana macam MC, diorang boleh bayarkan MC. Lepas tu perubatan pun diorang boleh bayarkan kan. Saya akan teruskanlah dengan lindungan 24 jam ni sebab saya rasa kemalangan ke apa-apa pun bila-bila boleh jadi, tak membebankan langsung lah. Sebab saya rasa benda ni sangat bagus untuk orang lain semua. Untuk pekerja-pekerja macam saya kan, sangat bagus lah. Sebab kalau macam kena kemalangan ke apa ke, kita tak tahu benda tu akan jadi bila. Malang tidak memilih sesiapa. Jadi, jangan biarkan perlindungan anda terputus. Teruskan mencarum kerana perlindungan sosial mampu memberi sinar kepada kita apabila kehidupan kita diuji. Perkeso, lindung semua.